Bulan 10 hari tu kami dapat customer nak buat family day dekat Langkawi. Sebab dia ambil tiket dekat Kuala Kedah, kami pun pergi ring depa daripada Kuala Kedah. Tiket depa awal pukul 7.30 pagi, jadi kami standby dekat JT Kuala Kedah pukul 6 pagi. Depa sampai dekat Langkawi, kami terus bawa depa naik bas nak pergi ke Skycap. Skycap delay sebab cuaca hujan, jadi kami bawa depa pergi shopping dekat toko batik Langkawi. Lepas 20 minit cuaca okey balik, jadi kami pun teruskan perjalanan pergi ke Skycap Langkawi. Tiket dah booking awal, jadi depa tak payah nak beratok untuk beli tiket. Depa sampai-sampai ambil tiket terus pergi tunggu dekat platform 1. Gondola mai, depa masuk dalam gondola tu pun loncok depa naik ke atas. Hujan pun berhenti, jadi pemandangan nampak cantik dan jelas. Kami lepak dekat atas tu sambil bincang siapakah Rini dan Tiju. Kami tak dapat jawapan, jadi kami bawa depa balik ke homestay depa yang ada kolam renang tu. Esok paginya kami bawa depa pergi ke Kilim Forest untuk buat mangrove tour. Mula-mula abang tu bawa boat slow, lepas tu dia bawa laju-laju. Lepas pusing-pusing, abang tu pun bawa kami pergi dekat Gua Cerita. Sampai dekat Gua Cerita, depa pun turun mandi-mandi dan juga bergambar dekat situ. Habis mangrove, depa balik ke homestay makan tengah hari yang kami dah sediakan. Petang tu kami buat tali mesh untuk family depa. Habis tali mesh, depa pun berehat. Sepatutnya aktiviti depa dah habis, tapi depa nak tambah lagi, nak pergi island hopping. Esok paginya kami bawa depa naik bas pergi ke tempat island hopping. Ombak agak kuat, tapi kami menumpuinya dengan selamat. Rupa-rupanya depa teringin nak pergi ke Tasik Dayang Bunting. Selepas habis island hopping, kami pun bergerak ke JT untuk balik. Sampai sekarang angka tak tahu pasal apa angka yang kena bawa kasut Farah.